raya tahun tu lah. Raya tahun tu kita kumpul adik-beradik dan raya tahun tu merupakan raya yang paling teruk, yang paling teruk seumur hidup saya. Kalau bagi 3 orang, seorang 10% lah. Jadi Awak tak setuju? adik saya baru nak bercakap sikit pun abang saya dah pelempang dia. Nazri, kau terlalu banyak aku tengok complicated sangat kes ini. Kita ada kes. Aku dengan Nazri terima kes. Jadi kes yang datang kita cuba selesaikan. So far tak ada kes yang tak boleh diselesaikan. Sebab aku dengan Nazri, kami bilik bedah wasiat. So macam mana kes-kes kita, Nazri? Boleh So far okey Tok. datang pada kita apa semua tu dah boleh settle lah. Alhamdulillah Tok, setakat ni kita dapat selesaikan dengan jayanya. So kita dah tengok next punya cerita ni macam mana. Ada satu kes lagi ni. Aku dengar sikit lah pasal gubuk harta lah, bapak mati kan. Apa tu, okay, boleh bawa masuk lah. Tengok lah macam mana kita boleh bantu dia kan. Ya. Apa? Duduk lah. Terima kasih Datuk. Nama siapa? Khairul Datuk. Khairul. Umur tu kan? Saya 35 tahun ni. So memang selalu tengok lah kita orang punya program selesaikan masalah-masalah orang dalam bedah selesaikan. So apa cerita kau ni? Okey, cerita saya macam ni Datuk. First kali saya ucap terima kasih sangat sebab sudi untuk jemput saya. Sebab saya memang masalah ni dah lama. Saya pun memang... Saya tak jemput, awak yang nak datang. Yelah, jadi terima kasih Datuk. Jadi saya harap sangat apa yang masalah saya ni Datuk dan Tuan boleh selesaikan lah. Okey, cerita dia saya ringkaskan macam ni. Arwah mak ayah saya ni dia buat bisnes arang yang kayu. Arang bukan arak. Oh, arang. Arang hitam tu untuk buat barbecue semua tu. Arang kayu lah. Arang kayu. Dia ada kilang, 4 biji kilang. Alhamdulillah memang hidup kita orang ni masa dulu okey, memang selesa, senang, tak ada masalah duit. Sampailah dia meninggal. Tahun ni tahun kelima lah arwah meninggal. Dan arwah tu siapa? Mak atau bapa? Arwah mak ayah. Meninggal sebab apa? Dia sebabkan kemalangan Datuk. Suddenly lah. Jadi kita orang adik-beradik ni maknanya masa tu memang bapa awak dengan mak arwah ni dua orang dalam kereta lah. Betul. Meninggal on the spot ke apa? On the spot. Sebab apa masa tu memang bisnes ni arwah mak ayah je yang buat. Adik-beradik semua memang tak masuk campur. Macam abang-abang saya dia ada kerja sendiri dekat bandar, jauh daripada kampung lah. Dan saya duduk dengan arwah, dengan adik saya sekali lah. So kita orang memang tak ada ambil tahu pun pasal bisnes arwah mak ayah ni. Kita buat, saya ada bisnes sendiri lah. Dan kita orang ada 4 orang adik-beradik, semua lelaki. Dan abang-abang saya dah kahwin, semua duduk kat bandar lah. Jadi selepas dia meninggal tu, suddenly kita orang memang terkejut lah. Terkejut tiba-tiba semuanya macam tak ada apa-apa, tiba-tiba dia terlibat kemalangan dan masing-masing sedih, tak mampu nak cakap apa-apa dah. So masa pengurusan pengembumian tu memang semua berjalan lancar. Kita uruskan semua adik-beradik, semua buat sampai selesai lah. Dan saya ingat lepas tu okey lah, tak ada apa-apa kan. Tapi selepas daripada kematian tu, 3-4 bulan lepas tu abang nombor 2 saya tu datang. Saya panggil Abang Ngah lah. Dia datang jumpa saya nak tanya berkenaan dengan harta mak ayah lah. Dan waktu tu saya ada bagi tahu dengan dia harta mak ayah ni macam terutama bisnes lah, bisnes arang tu. Tapi sebabkan nama bisnes tu semua nama atas nama arwah mak ayah, jadi memang susah kita nak uruskan. Sampailah raya tahun tu lah. Raya tahun tu kita kumpul adik-beradik
Dan raya tahun tu merupakan raya yang paling teruk, yang paling saya tak boleh lupa lah. Paling teruk seumur hidup saya. Sebabkan harta ni. Sampai nak bergaduh, memang dah bergaduh pun. Adik saya baru nak bercakap sikit pun, abang saya dah pelempang dia sampai patah gigi dia. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Padahal kita nak bincang cara baik ni. Ni abang yang mana? Abang nombor 1. Kita nak bincang cara baik dan last gaduh. Gaduh bertumbuk semua. Maknanya memang awak dah cek arwah mak dengan ayah ni tak pernah buat wasiat apa benda hibah, tak pernah buat? Memang tak ada. Memang tak ada. Okey. Jadi bila abang tu datang tanya tu, saya memang ada bagi tahu apa yang arwah mak ayah ada pesan lah. Sebab apa, saya yang paling dekat dengan arwah mak ayah sebab saya duduk dengan diorang. Jadi dia ada pesan, kalau apa-apa jadi pada arwah mak ayah, memang dia minta saya untuk uruskan, untuk saya teruskan bisnes dia lah. Tapi waktu tu saya rasa macam apa benda cerita mengarut ni pasal kematian kan. Sebab apa, arwah mak ayah dia memang sihat. Dia sihat, dia tak ada sakit. Jadi hidup macam biasa. Tapi saya lupa, ajal maut ni Allah tentukan, memang bila-bila masa dia nak tarik, dia boleh tarik. Jadi terkejut lah. Dan tu yang kita tak buat persediaan apa-apa pun. So masalah dia sekarang ialah perebutan harta tu ibarat macam abang awak dengan dua-dua tu nak conquer harta tu. Betul. Masa tu kita bincang yang mana abang saya nak minta 70% daripada bisnes arang tu dia nak run, yang lagi 30% bahagian adik-beradik yang lain. So maknanya seorang 10%. Maknanya abang awak yang sulung tu nak 70%, 30% tu bagi kalau bagi 3 orang seorang 10% lah. Jadi awak tak setuju? Tak setuju lah. Yang lain pun tak setuju. Yang seorang lagi cakap jual je semua. Bagi-bagi. Tapi nak bagi-bagi pun tak adil. Diorang nak banyak. Kita yang kecil ni, yang adik-adik ni dia bagi sikit. Jadi kat situ yang bergaduh teruk tu. Sampai ada yang cakap nak putus hubungan lah. Dan raya lepas, daripada raya tu kita orang tak jumpa dah. Kecuali yang abang nombor 2 tu, abang Ngah tu, itu pun datang sebab nak tanya pasal harta je. Masih tak selesai kan. Masih sibuk tanya dan dia nak bahagian dia. Saya pun tahu bahagian saya, takkan kita nak bagi bahagian kita kat dia kan. Jadi so lebih kurang itu je kan. Itu ada lagi tu. Jadi sebabkan nak tukar nama tu susah. Sebab kilang bisnes semua atas nama arwah mak ayah. Jadi nak tukar nama tu memang susah. Sampai masa tu rumah yang saya duduk dengan arwah mak ayah pun diorang pertikaikan, diorang cakap suruh saya keluar. Sebab apa? Bukan rumah saya, rumah arwah mak ayah. Diorang pun ada hak. Jadi diorang nak saya keluar. Saya macam tak boleh nak brain lah Datuk. Apa benda ni adik-beradik macam ni, pasal harta pun bergaduh sampai macam ni. Jadi tu yang saya dengar. Ada macam Datuk punya solution dengan tuan. Mungkin boleh bantulah. Saya dah blank. Saya pun ada jumpa dengan peguam, pejabat pusaka kecil, bincangkan hal ni. Masa perbincangan tu okey, masing-masing dah setuju. Tapi bila hari bicara, yang nombor 2 tu tak setuju, bergaduh lagi dalam tu. Allah, bergaduh lagi, tak selesai lagi. Kilang yang daripada ada 4 tu, sekarang tinggal 2 je. 2 dah let go sebab pengurusan tu lah atas nama arwah mak ayah, so susah nak teruskan. Sampai ada pekerja mogok sebab tak dapat gaji kan. Habis Lego kilang tu, duit tu dapat siapa? Abang saya ambil. So sekarang tinggal 2 je. Yang 2 lagi ni pun dah ujung-ujung lah. Jadi kita terpaksa gunakan harta yang ada. Contoh macam barang kemas arwah mak lah. Kita gadaikan barang kemas tu untuk tampung bisnes. Itu pun dah nak habis dah. So selesai tak juga, peguam kita dah bayar. Banyak yang keluar, harta pun tak dapat. Itu yang kita stres lah. Okay, Cik Nazri. Cik Nazri, kau macam mana, banyak aku tengok complicated sangat kes ini. Sebenarnya simple tu. Simple lah kes ni. Kan? Adik-beradik 4 orang, 4 lelaki.
Kalau ikut faraid tu semua sama rata. Tak ada beza pun yang suluk dia macam ni tu. Masalahnya abang dia nak lebih. Isu dia sekarang ni sebab terpengaruh dengan cerita Piramli ni. Kan? Abdul Wahab nak sapu semua, bagi sikit-sikit kan. Kalau ikut faraid, kita orang Islam, anak lelaki ni dia adalah berkongsi bahagian secara sama rata. Sebab tak ada anak perempuan, tak ada waris yang lain. Atuk dengan nenek dah tak ada dah. Tak ada. So sama rata je, 1/4 setiap seorang. Cuma macam mana nak menyelesaikan isu ni? Sebabkan nafsu, emosi untuk menguasai terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh mak dan ayah ni. Kalau saya boleh tahu, abang-abang ni bekerja ke? Dia kerja. Dia kerja? Kerja dengan kilang tu ke ataupun bukan. tak? Sendiri lah? Memang tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena sendiri. So yang run kilang tu sekarang? Saya lah terpaksa urus serba sedikit. Dan satu lagi tu, kelemahan kita orang Melayu lah. Kelemahan kita orang Melayu, suka berpesan-pesan. Contoh, esok kalau aku tak ada, mak ayah tak ada, kilang ni kau lah uruskan, rumah ni kau lah punya. Disebabkan isu itu sebenarnya yang menyebabkan waris-waris kita berantakan. Sebab apa? Sebab hanya berpesan saja, dia tidak mengikat waris-waris untuk mengikut. Kerana apa? Pesan ni diibarat macam wasiat. Dia tak ada wasiat kepada ahli waris. So, kalau kata contoh pada ketika itu memang mak dengan ayah nakkan, siapa nama tadi? Khairul. Nak uruskan kilang, rumah tu memang nakkan beri pada Khairul, gunakan instrumen hibah. So dengan hibah, sebenarnya kalau pun adik-beradik tak bersetuju, kita boleh bawa dokumen hibah ni ke Mahkamah Syariah untuk pengesahan. So bila dah jadi macam ni, susahlah sebab kita nak kena convince yang lain dan sebagainya. Cuma dia berbalik semula pada hukum tu. Sebab bila kita cerita tadi, sebab mak ayah tak sempat nak buat apa-apa perancangan, hanya berpesan saja. So pesan mulut ni agak susah kita nak bawa ke tengah kan, dalam keadaan berpesan pula kepada ahli waris. So dalam situasi sekarang yang saya nampak, kita balik semula kepada hukum, iaitu hukum faraid. So dalam situasi yang macam ni, kita kena mohon dulu kepada Mahkamah Syariah untuk keluarkan at least pengiraan faraid ataupun sijil faraid. So dengan sijil faraid ni, kita tunjukkan kepada abang-abang, ini bahagian kita setiap daripada harta yang ditinggalkan oleh mak dan ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita start berunding. Okey, katakan contohnya kilang ni dia orang nak 70%, macam abang sulung tadi nak 70%, yang ni nak 30% dan sebagainya. Kalau kata dia nak lebih daripada bahagian dia tembuslah bahagian faraid yang lain. Dia bayarlah. Dia bayarlah. Itu je cara dia. Kalau tidak, bahagi ikut faraid. Dan yang ketiganya adalah dengan cara kita lupuskan. Kita cari buyer orang luar, kita lupuskan, kita jual semua saham ini tadi, kemudian hasil tadi kita agih sama rata ataupun kita bagi ikut faraid. Okey, tu je Kalau katakan sekarang ni abang dia ni dia Khairul tak boleh berurusan dengan abang dia. Boleh ke pihak bilik bedah ni wasiah pergi jumpa abang dia? Boleh, tak ada masalah. Cuma kami tak nak janjikan bulan dan bintang lah, Cik Khairul. Sebab untuk memulakan ataupun untuk menguruskan harta ni tadi, sebab dia balik semula kepada siapa orang yang berhak terhadap harta pusaka yang ditinggal, iaitu ahli waris. Kalau pihak ketiga sahaja yang beria-ia untuk membantu tetapi mereka sendiri tak nak membantu diri sendiri, agak susah juga. Cuma dalam situasi yang macam ni, kita boleh bantu tu. Kita akan hantar tim kita yang expert untuk berhubung dengan abang-abang ini tadi. Sebaiknya untuk membincangkan harta pusaka, kita jangan buat secara berasingan. Kita kumpulkan semua, kita cerita, explain, biar semua orang faham dan orang kata apa, di dalam keadaan yang semua cerita yang sama pada semua orang. Itu lebih baik. So daripada situ kita berunding. Sebab kita dah tahu bahagian faraid masing-masing, kemudian kita pergi ke arah bagaimana pembahagian ini boleh dibuat. Cuma kena ingat, sebelum kita nak bahagi, kena check balik ada tak hutang-hutang yang ditinggalkan oleh arwah. Kalau ada hutang-hutang, kita kena laksanakan dulu. Contoh, katakan harta yang ditinggalkan 1 juta tu. Kemudian hutang yang ditinggalkan oleh arwah mungkin 900,000. Hanya 100,000 je yang kita boleh faraidkan. 900,000 lagi kita kena selesaikan hak arwah. Apa dia? Iaitu hutang. So waris-waris faham tak tentang perkara ni? So kita kena cerita benda ni. Dan bukan hanya nak tengok apa yang mereka akan dapat, apa yang diorang nak dapat, tetapi kita kena tengok balik hak si mati dan juga bagaimana hak-hak waris yang lain. Maksudnya wasiah akan boleh tolong check lah banyak hutang semua. Maknanya lepas tu dah tahu banyak mana yang perlu dibayar, apa semua. Kalau ada hutang bank ataupun yang dah tak ada hutang tu, wasiah boleh buat kerja tu lah. Boleh tu. Memang itu kerja kita. Khairul, saya rasa awak dah faham. Nanti
Cik Nazri, dia akan selesaikan dengan tim dia, selesaikan masalah kau. Jumpa dengan abang, tengok macam mana harta ni nak dibagikan. Dan saya rasa tak ada masalah, banyak-banyak doa untuk lembutkan hati abang-abang supaya dia pun faham apa tu hukum wasiat. Di wasiat akan selesaikan. Thank you. Refer dekat bilik bedah wasiat ya. Kalau ada siapa-siapa member yang ada masalah, bagi tahu. Kita orang dekat sini cuba selesaikan. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih Cik Nazri. Assalamualaikum. Salam. Dok, Dia kata juga harta lah kan. masing-masing ego tu. Dia harta ni adik-beradik pun jadi, padahal makan sama-sama kecil tu. Lepas tu bila mak bapak mati, Sebab apa tu saya, kesimpulan yang saya boleh buat, dia orang ni tak hormat mak ayah. Sebab apa saya cakap macam tu? Harta yang ditinggalkan oleh mak ayah, tapi kau bergaduh nak rebutkan harta yang ditinggalkan oleh mak ayah, sedangkan semua orang ada hak terhadap itu. Mungkin ayah dah pesan, mak dah pesan, mungkin mak dengan ayah, masa dulu cakap sayang mak, sayang ayah. betul. Tapi mungkin kita tak boleh nak salahkan lah mak dan ayah, tetapi budaya orang kita tu kan, berpesan-pesan kan. Betul, berpesan-pesan ni bagus, tetapi dalam perancangan harta dia tak boleh berpesan-pesan tu. Dia kena ada dokumen supaya kita boleh bawa pembuktian itu ke mahkamah. So bila ada dokumen, mudahlah nak bergaduh-gaduh lah. Kita boleh buat penyelesaian di mahkamah syariah. Terima kasih menonton bilik bedah wasiat, cerita pasal hidup, cerita pasal mati.